Aku try ambil video di depan. Dia tak menyilaukan mata. Mata tak silau kan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni plan ni nak tukar mentol north side. Ni mentol LED . Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, siang tadi aku dah pasang mentol LED tu. Ni aku nak test lah. So ni tempat ni tak ada lampu. So kita boleh tengok macam mana cahaya dia. Terang ke tak terang. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia geng. Nampak tak? Dia terang yang dekat ni agak dekat. Tapi sebenarnya dia depan tu pun ada tau. Dia jauh, dia dekat, tapi jarak yang ke depan tu pun ada. Jauh juga. Kalau tinggi dia pecah sikit lah. Tinggi dia macam dia pecah. Dia luas. Dia agak luas bagai tepi lah. Ni lampu rendah dia. Boleh lah ya. Boleh lah. Okey, kita pergi tempat yang depan sana. Dia agak gelap sikit lagi. Dia try dekat lorong ni. Ni dia punya kecerahan dia lah. Nampak tak? Kalau lampu jauh dia agak kembang. Lampu dekat dia macam tu lah. Ni lampu jauh, lampu tinggi, lampu rendah. Alright. Okey geng. Aku try ambil video di depan. Dia tak menyilaukan mata. Mata tak silau geng. Ni dari depan aku boleh tengok. Siap tunduk lagi. Tak silau mata. Dia tak menyuluh silaukan mata. Maksudnya daripada depan tu orang tak silau lah. Ni aku test, aku duduk depan. Kalau kita dari bawah macam ni silau lah. Tapi kalau macam ni tak silau. Okey. Mantap.